Assalamualaikum guys, Harizon di sini. Video untuk hari ni Abang Zon tak buat apa-apa unboxing ataupun reaksi. Abang Zon hanya nak share sikit update lah untuk pasal kehidupan abang dan YouTube channel Abang Zon ni. Okay, dan peringatan, Abang Zon tak akan berhenti YouTube channel. Abang Zon tak akan berhenti, Abang Zon akan teruskan. Alright, so pertama sekali mari mulakan dengan kehidupan Abang Zon dulu. So bagi korang dah tahu, Abang Zon dah habis diploma. And ramai orang tanya Abang Zon sambung belajar ke atau buat YouTube channel career Abang Zon? So far Abang Zon decided untuk sambung belajar. Tapi Abang Zon akan teruskan buat YouTube channel Abang Zon. Maksudnya Abang Zon akan teruslah upload video Ultraman tu. Yeah? Okay. So mesti orang tanya Abang Zon sambung belajar kat universiti mana? Abang tak sure lagi. Tapi Abang dah daftar dan Abang Zon akan masuk pada 27 Julai. 27 Julai tu Abang Zon dah daftar masuk ke universiti tu. Alright. So next ialah pasal YouTube channel pula. Okay, next kita cakap tentang pasal YouTube channel pula. Dan kita cakap tentang pasal video top 10 yang Abang Zon selalu buat tu. Okay. Alright, untuk peringatan lah kepada semua subscribers, siapa nak minta request top 10 tu, korang boleh hanya request top 10 di video top 10 saja. Sebab abang perasan yang ada yang subscribers ni, dia listkan top 10 request dia orang di video lain selain daripada video top 10. Contohlah video unboxing Abang Zon tu, and then video macam ni. Contohlah video ni yang abang edit pasal Ultra Woman Grigio tu. Walaupun ini bukan video top 10, tapi dia listkan top 10 dia dekat video editing tu. Okay, untuk pengetahuan korang, untuk update, korang tak dibenarkan listkan top 10 korang di video-video edit atau video unboxing atau video reaksi Abang Zon. Korang hanya boleh request atau listkan top 10 korang di dalam video top 10 saja. Sekali dengan top 10 Kamen Rider tu juga. Boleh list di bahagian tu. Okay, itu saja untuk sebelum kita move on. Alright, next ialah video versus pula. Sama juga dengan top 10. Kalau korang nak request versus, korang boleh hanya request di video versus saja. Macam apa yang abang buat video versus pasal Ultraman versus Kamen Rider ke, atau Ultraman X versus Ultraman Z ke, macam tu lah. Yeah. So kalau korang boleh hanya request versus di video versus saja. Okay. So itu yang kedua. Okay, kita kembali ke video top 10. Okay, abang nak ingatkanlah kepada semua subscribers, top 10 hanya boleh request sekali sahaja. Yeah. Top 10 hanya boleh request sekali saja. Abang ingatkan sekali lagi, top 10 hanya boleh request sekali sahaja. Alright. So far sekarang ni ramailah subscribers nak minta buat 2 kali. Contohlah ni dengan ni. Okay, contohlah dia nak minta request lagi. Walaupun Abang Zon dah buat video dia pun nak minta request lagi. Tak boleh. Sebab Abang Zon dah buat dia punya. Kalau abang selalu buat dia punya request, habis tu bila orang lain pula. Contohnya ni lagi. Walaupun Abang Zon dah buat video dia, Abang Zon dah hantar link dah kepada dia. Tunjuk bukti yang Abang Zon dah buat request dia. Tapi still dia komen lagi. Ni. Abang pun reply lagi. Yang ni abang tunjuk. So, yes, please lah. Tolonglah. Korang kena ingat. Bagilah orang lain pula. Takkan nak buat dia punya je. Bosan nanti, kan? So, sekali lagi abang ingatkan. Request top 10 hanya boleh request sekali sahaja. Sama dengan top 10 Kamen Rider dengan video versus. Okay, so cara Abang Zon buat top 10 video request tu, contohlah Abang Zon pilih satu video top 10. Contohlah abang pilih video ni, and then abang tengok komen ada 20 komen. So abang kira make sure ada 20 komen, and make sure tak ada orang yang sama. Walaupun abang dah buat dia punya request, tapi abang make sure dia tak adalah komen dia punya list tu dekat video ni. Then abang kira make sure ada 20. Contohlah ada satu komen ni dia listkan dia punya top 10. Walaupun Abang Zon dah buat dia punya, dan Abang Zon tak kira lah sebagai nombor ke-20. So abang ada 19 komen.
So abang ambil 19 komen tu, letak di spin the wheel. Ni yang spin the wheel, ni abang tunjuk ni. Then abang susun, abang shuffle. Lepas abang Zon dah shuffle, abang Zon akan pusingkan wheel tu atau bulat tu, pusingan tu. Then bila dah stop, contohlah dia stop ke nombor 9. So abang Zon pilihlah komen yang ke 9. So abang Zon ambil list dia dan buat request dia. Okay. So dulu abang Zon buat satu persatu lah. Tapi kali ni abang Zon buat bukan 2 tapi 3 request top 10. Alright. Abang Zon cubalah buat 3 tu. Okay, kalau nak add bonus dalam top 10 list tu pun boleh. Cumanya tak boleh lebih daripada 5 lah. So abang ingatkan sekali lagi, kalau korang nak add bonus untuk top 10 list korang tu, boleh. Tapi tak boleh lebih daripada 5. Itu je. Rasanya itu sajalah untuk update untuk hari ni. Bagi yang tak berapa faham tu yang abang explain tadi, korang boleh komen di bawah. Mungkin abang Zul akan bantu korang untuk bagi korang faham lebih lanjut lagi. And itu saja video bukan video unbox lah atau reaksi, tapi video update. Alright, video update. Alright. So abang Zul akan jumpa korang ke video seterusnya.